So, untuk kita punya majlis perasmian akan dirasmikan oleh Vice President Malaysian Golf Association, Datuk Marina. Jadi selepas perasmian, Datuk Marina akan membuat perasmian Ladies Zone. Ladies Zone akan dirasmikan. Kita potong ribbon, guys. Potong ribbon untuk merasmikan Ladies Zone sebanyak 6 bay. Ya, tengok. Dah siap dah Ladies Zone. Warna pink lagi. So, ada lagi zone-zone yang kita dah siapkan. Selepas Ladies Zone, Demo Zone. Demo Zone. Ini akan ada Brickstone, akan ada few brand lagi untuk 2 bay. Lepas tu kita ada Challenge Bay. Challenge Bay untuk kita buat competition, longest drive, chipping challenge, 7 iron, swing challenge. Okey. Selepas Challenge Bay, kita akan ada golf clinic punya bay. Ini yang paling banyak sebab ramai yang dah register golf clinic. Ni golf clinic punya bay. So sepanjangnya sampai sana kita ada clinic untuk intermediate bersama Pro Sukri, Pro Ainil, juga Pro Zamri, seorang lagi Pro Winnie. Jadi ada Pro akan mengendalikan klinik untuk intermediate dan saya akan mengendalikan klinik untuk GMK Beginner Clinic, iaitu yang basic tentang golf di hujung sana. Manis-manis GMK datangkan